Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat satu lauk yang simple iaitu daging goreng special. Okey, ini dia bahan-bahan yang kita akan tumbuk iaitu 3 ulas bawang putih, 1 akar ketumbar dan juga 3 biji cili padi. Seterusnya kita masukkan bahan tumbuk tadi ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar sos ikan. Lepas tu kita masukkan asam jawa, masukkan juga serbuk cili kasar ataupun cili flake, masukkan sedikit serbuk lada hitam kasar, 2 sudu kecil gula merah dan masukkan juga jus limau nipis. Akhir sekali kita masukkan daun ketumbar. Lepas tu masukkan air dan kita kacau-kacau supaya rata. Panaskan kuali, saya guna non-stick pan. Kemudian kita masukkan daging. Lepas tu kita biarkan daging ni kecut ataupun kering air dia. Okey, setelah daging empuk, bolehlah kita masukkan sedikit garam dan juga minyak. Seterusnya kita masukkan sos Thai yang kita dah buat awal-awal tadi. Lepas tu kita kacau-kacau sepati dan kita renyihkan sekejap sampai kita nampak kuah ni ataupun sos ni pekat sedikit. Bolehlah kita masukkan hiasan dia iaitu irisan daun ketumbar. Okey, dah siap dah kita punya daging goreng special. Selamat mencuba.